Awet-awet Kelantan pakai gelang emas sampai ke lengan. Tapi bukan sebab nak menunjuk. Ada sebab. Gelang tu sebenarnya untuk jadi modal bisnes. Bila nak rolling duit, mereka akan pajak emas tu. Lepas bisnes selesai, tebuslah balik. Modal kekal untuk masyuk. Peniaga ni kalau simpan duit dalam akaun bank, kadang-kadang sikit-sikit tertarik duit untuk belanja peribadi. Lama-lama boleh habis. Tapi kalau keuntungan tu terus disimpan dalam bentuk emas, susahlah nak rompak modal sendiri. Emas ni bukan je cantik, tapi kalis inflasi. Senang dipajak dan boleh pantau modal ikut gram. Tak perlu pening buat kira-kira akaun. Kalau anda peniaga dan nak mula simpan modal dalam bentuk emas, jangan lupa follow, like dan komen serta tinggalkan maklumat tuan puan iaitu nama dan nombor telefon untuk saya hubungi.